search for life is good. Something about it changed my state of mind. Sejarah dunia. Petang ialah sebuah sukan yang berasal dari Perancis. Ianya telah wujud sejak zaman purba. Ia kemudian berkembang menjadi popular di Perancis pada abad ke-17 dan dimainkan secara rasmi pada tahun 1910. Di akhir abad ke-19, Perancis menjadi negara pertama yang mengeluarkan syarat-syarat khusus untuk permainan ini. Pemain-pemain perlu berlari sebanyak 3 langkah dan melontar bola dalam jarak 15 hingga 21 meter. Dengan syarat baru ini, ianya menjadi semakin popular dan dipertandingkan di merata-rata tempat di Perancis. Keadaan ini berlarutan sehingga awal abad ke-20 apabila di mana pada tahun 1910 permainan petang telah diubah suai di sebuah tempat bernama La Ciotat berhampiran dengan bandar Marseille di selatan Perancis. Sejarah di Asia. Petang mula berkembang di Asia melalui pengaruh penjajah Perancis, terutamanya di negara Indochina seperti Vietnam, Laos dan Kemboja, di mana sukan ini menjadi sangat popular dan dimainkan secara meluas sehingga hari ini. Thailand mula aktif sejak 1950-an dan kini menjadi kuasa besar petang di Asia. Banyak kejayaan di peringkat dunia. Negara seperti Jepun, China, Korea Selatan dan Indonesia juga mula membangunkan sukan ini melalui persatuan kebangsaan dan penyertaan dalam kejohanan serantau. Petang dipertandingkan dalam sukan C sejak 2001 dan berada di bawah siliaan Federation of Asian Bowls Sport (FABS) di peringkat benua. Sejarah di Malaysia. Sukan petang telah diperkenalkan di negara ini dalam tahun 1987 melalui Kementerian Belia dan Sukan untuk dijadikan sebagai satu acara sukan bagi orang-orang kurang upaya OKU. Di pertengahan bulan 1989, YM Profesor D. Raja Ungku Abdul Aziz selaku Yang di-Pertua Angkasa telah memperkenalkan sukan ini kepada koperasi-koperasi di Malaysia. Selepas beberapa bulan diperkenalkan, sukan petang telah dirasmi sebagai salah satu acara sukan untuk negara oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Najib Tun Razak pada 22 Mac 1990 bertempat di Padang Jalan Timur, Petaling Jaya. Dalam permainan petong, terdapat beberapa peralatan penting yang perlu kita ketahui. Mari kita kenali satu persatu peralatan asas yang digunakan dalam permainan ini. Peralatan yang paling penting ialah bola petong. Bola ini diperbuat daripada besi berongga dan mempunyai berat antara 650 hingga 800 gram. Bola ini direka khas untuk dibaling dengan tepat dan selesa digenggam oleh pemain. Seterusnya, ini adalah Cow Net, juga dikenali sebagai Jack. Cow Net ialah bola kayu kecil yang menjadi sasaran utama dalam permainan petong. Pemain perlu membaling bola petong mereka sedekat mungkin dengan Cow Net untuk mengumpul mata. Alat ukuran seperti pita pengukur digunakan untuk mengukur jarak antara bola petong dengan Cow Net. Ukuran yang tepat sangat penting untuk menentukan bola siapa yang paling dekat dan layak mendapatkan mata. Kain lap juga merupakan peralatan yang penting. Ia digunakan untuk membersihkan bola petong agar sentiasa dalam keadaan baik, bebas daripada pasir atau kotoran yang boleh mempengaruhi balingan bola. Ini adalah gelong atau bulatan yang digunakan dalam permainan petong. Gelong ini menandakan kawasan di mana pemain perlu berdiri dan memulakan balingan bola. Pemain tidak dibenarkan keluar dari gelong semasa membaling bola. Akhir
terakhir sekali, beg petong. Beg petong digunakan untuk menyimpan dan membawa semua peralatan dengan mudah. Ia memudahkan para pemain untuk mengatur dan mengurus peralatan semasa bergerak ke lokasi permainan. Permainan pentang boleh dimainkan dengan 3 cara. Satu pemain melawan satu pemain, single. Setiap pemain menggunakan 3 balls. 2 pemain melawan 2 pemain, doubles. Setiap pemain menggunakan 3 balls. 3 pemain melawan 3 pemain, triples. Setiap pemain menggunakan 2 balls. Untuk lontaran berdiri, pastikan kaki berada dalam bulatan dengan kedudukan stabil. Letakkan kaki anda selari dengan bahu, tidak terlalu rapat, tidak terlalu jauh. Bahagian tangan yang memegang balls dibiarkan bebas dan rileks di sisi badan. Kaki dilipat sedikit atau lutut mencecah lantai mengikut keselesaan masing-masing. Bahagian belakang lurus dan badan condong ke hadapan. Posisi ini digunakan untuk kawalan lebih baik, terutama dalam permainan pointing. Tangan pegang balls dengan rileks dan lakukan lontaran dengan hayunan pendek tetapi tepat. Full grip digunakan apabila pemain ingin lebih kawalan semasa melontar. Seluruh jari dan tapak tangan menggenggam balls seolah-olah memegang bola tenis. Ibu jari berada di atas balls untuk membantu kawalan arah ketika dilepaskan. Pegangan ini sesuai untuk permukaan kasar atau bila memerlukan balingan lebih jauh. Half atau pegangan separuh ialah teknik di mana balls dipegang menggunakan jari sahaja, bukan keseluruhan tapak tangan. Balls berada lebih di hujung jari, membolehkan lontaran yang lebih ringan dan tepat. Sesuai digunakan untuk pointing atau lontaran dekat. Pegangan berbentuk C ialah teknik khas di mana tangan membentuk seperti huruf C. Jari dan ibu jari membentuk cengkaman separa di sekeliling balls. Teknik ini memberi keseimbangan antara kawalan dan fleksibiliti. Sangat berguna untuk lontaran yang memerlukan kesan putaran atau spin. Pegangan ini sesuai untuk seseorang yang bertapak tangan kecil. Pointing. Ada beberapa cara lontaran bola untuk pointing. Ini adalah kemahiran-kemahiran yang biasa digunakan oleh pointer. Pointer ialah pemain yang mahir menggunakan bola dalam kedudukan yang tepat pada jack. Yang pertama adalah roll ataupun kaedah leret. Kemahiran leret melibatkan lambungan bola yang lebih kurang 3 meter dari bulatan lontaran. Bola akan bergolek di atas tanah sehingga ia berhenti di kawasan yang sesuai untuk memperoleh mata. Yang kedua adalah soft lob. Soft lob ialah lambungan perlahan. Ia melibatkan lontaran bola yang tinggi dalam keadaan melengkung tajam. Balls akan jatuh antara separuh jalan dari bulatan dan berhenti kawasan sesuai untuk mendapatkan mata. Ini ialah cara yang biasa digunakan untuk mendapatkan mata. Apabila kita melambung bola dengan lebih tinggi, balls akan bergolek dengan jarak yang lebih dekat selepas balls melewat. Seterusnya adalah high loop. High loop ataupun lambungan tinggi ialah melibatkan lontaran bola yang sangat tinggi ke udara. Balls akan jatuh secara menegak lebih kurang 2 meter dari kawasan yang sesuai untuk mendapatkan mata. Ini ialah lontaran yang sukar dan memerlukan mata yang tajam dan kawalan yang baik. Seterusnya adalah shooting. Terdapat beberapa jenis pukulan shoot yang digunakan untuk menyingkirkan bola lawan. Yang pertama adalah pukulan leret. Pukulan ini dilakukan dengan gaya rendah, di mana bola menyusul di atas permukaan tanah. Ia sesuai digunakan di atas permukaan yang rata dan untuk sasaran yang lebih dekat. Yang kedua adalah half loop. Teknik ini melibatkan lontaran pada bola pada ketinggian sederhana. Bola melambung sedikit sebelum mendarat dan mengenai bola lawan.
Ia seimbang antara kawalan dan juga kuasa, serta sesuai untuk pelbagai jenis permukaan. Dan terakhir adalah high loop. Pukulan ini dilakukan dengan lontaran yang tinggi dan jatuh secara menegak ke arah bola lawan. Ia lebih tepat dan juga kuat jika dilakukan dengan betul, serta sesuai untuk menembak bola lawan yang dilindungi. Jadi dengan itu, pemilihan jenis pukulan dalam petang bergantung kepada keadaan gelanggang dan kedudukan bola lawan. Pemain perlulah mahir menyesuaikan teknik shoot untuk memastikan kemenangan pasukan. Seterusnya, ini adalah cara untuk menulis scoresheet petang. Biasanya, dalam scoresheet petang, kita akan ada ruang untuk nama pasukan A dan pasukan B, ruang 1 hingga 13 untuk setiap N, dan satu ruang jumlah markah di hujung. Dalam petang, setiap N cuma satu pasukan sahaja yang akan mendapatkan mata, iaitu pasukan yang bolanya paling dekat dengan Jet. Contohnya, kalau pasukan A menang N pertama dengan 2 mata, kita akan menulis N2 di bawah nombor 2 di bahagian nama pasukan A. Untuk pasukan B, kita akan biarkannya kosong sahaja. Kalau N kedua, pasukan B pula memenangi dengan 3 mata, kita akan tulis N2 di bawah 3 mata pada bahagian pasukan B. Seterusnya, jika N ketiga, pasukan B juga mendapat 2 mata, kita akan menulis N3 di bawah mata 5 pada pasukan B. Hal ini adalah disebabkan mereka telah mendapat 3, dan apabila 3 ditambahkan dengan 2 mata, itu bermakna mereka telah mendapatkan 5 mata. Dan kita akan ulang perkara ini sehingga satu pasukan telah capai 13 mata ataupun sudah habis semua N. Kalau ada N yang tak dapat mata ataupun seri, biasanya kosongkan dua-dua. Tapi hal ini jarang berlaku sebab pasti ada bola yang paling dekat. Lepas semua N dah selesai, kita akan jumlahkan mata setiap pasukan dan tengok siapa paling tinggi. Kalau ada dah capai 13 mata lebih awal, automatik dia akan menang. Lepas tamat game, pengadil ataupun cetak markah biasanya akan semok semula, tanda tangan dan serahkan kepada urus setiap pertandingan. Itu sahaja bagi cara untuk menulis scoresheet. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahrini binti Mat Syafi'i yang bernombor metrik D202311077994, belajar ISM Sains Matematik dengan Pendidikan yang berada di semester 4. Saya dari kelas B untuk subjek CSP 2091 petang. Jadi hari ini saya akan tunjukkan tentang video artikel 26, iaitu tentang cara mengukur bola petang. Pertama sekali, pastikan posisi badan selesa dan stabil. Kedua, kenal pasti bola yang ingin diukur. Kemudian, pegang hujung kita ukur dengan tangan kiri dan gunakan tangan kanan untuk menarik kita ke arah bola yang ingin diukur. Yang kelima, setelah kita ditarik, letakkan hujung kita ukur di bola jet. Kemudian, baca kita ukur dari atas supaya mendapatkan ukuran yang tepat. Akhir sekali, ulang langkah yang sama pada bola lain jika perlu. Ukuran boleh dibuat oleh pemain terakhir atau mana-mana pemain. Pihak lawan boleh mengukur semula setelah pengukuran dibuat. Keputusan pengadil adalah mutlak. Mengukur menggunakan tapak kaki adalah dilarang sama sekali. Undang-Undang Rasmi Permainan Petang Artikel 5 Peraturan Gelanggang.
ukuran gelanggang petang. Yang pertama, kejohanan peringkat kebangsaan dan antarabangsa, iaitu gelanggang musim sekurang-kurangnya 4 meter lebar, 15 meter panjang. Yang kedua, kejohanan lain, iaitu bawah persatuan atau kejohanan yang lain, iaitu boleh jadi 3 meter lebar, 12 meter panjang. Untuk permukaan gelanggang petang, permainan petang boleh dimainkan di atas gelanggang pelbagai permukaan. Seterusnya, garisan bola mati, iaitu apabila satu gelanggang tetap ditemukan dengan satu gelanggang lain pada hujungnya, garisan hujung gelanggang adalah garisan bola mati. Penggunaan gelanggang. Jika gelanggang dikelilingi oleh satu sempadan kekal, sempadan itu mestilah mempunyai jarak minimum 30 cm daripada garisan bola mati. Garisan bola mati akan mengelilingi bahagian luar gelanggang tetap dalam jarak maksimum 4 meter atau minimum 1 meter. Kaedah ini juga diguna pakai untuk kawasan di mana pertandingan peringkat akhir diadakan. Akhir sekali untuk mata skor, iaitu permainan ini dimainkan sehingga 13 mata. Walau bagaimanapun, dalam acara liga dan pusingan kelayakan, maka penamat boleh diletakkan kepada 11 mata. Pasukan akan kehilangan mata jika pemain mereka menyentuh atau mengubah kedudukan bola atau jack semasa permainan sedang berlangsung. Tindakan seperti ini boleh menyebabkan bola lawan dikira lebih dekat, sekaligus memberi kelebihan kepada pasukan lawan kita. Namun, jika pengadil yang menggerakkan bola atau jack, maka keputusan akan dibuat berdasarkan budi bicara dan situasi permainan. Ingat, sentuhan kecil boleh beri kesan yang besar. Jadi, patuhilah artikel 28 untuk permainan yang adil dan profesional. Hai kawan-kawan, tahukah kamu semua apa yang akan berlaku jika Jack keluar daripada kawasan permainan? Jom kita lihat. Dalam permainan petong, Jack dianggap mati apabila ia keluar sepenuhnya dari kawasan permainan yang sah. Apabila Jack mati, giliran tersebut tamat serta-merta. Semua bola yang belum dibaling dianggap tidak sah. Artikel 33. Kehadiran pemain yang lewat. Pemain yang tiba selepas satu N bermula hanya boleh sertai N seterusnya. N bermula apabila Jack dilontar dan syarat-syarat dipenuhi. Pemain yang tiba lewat 1 jam atau tidak digunakan menyertai perlawanan. Jika pasukan pemain yang lewat menang, pemain boleh menyertai perlawanan seterusnya jika ahli asal berdaftar. Dalam pertandingan liga, pemain lewat boleh sertai perlawanan kedua tanpa kira keputusan perlawanan pertama. Di dalam video ini akan menunjukkan situasi kehadiran pemain yang lewat selama 1 jam selepas permainan dimulakan. Sorry Ref, patut game saya jam 5, saya datang jam 6. Ini dah sejam ni, awak disqualified. Keluar. Ada, keluar.
Kebaikan fizikal permainan petang. Yang pertama, meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Pemain perlu menyasarkan bola dengan tepat, membantu meningkatkan kecekapan motor halus. Yang kedua, melibatkan pergerakan badan ringan sesuai untuk semua peringkat umur kerana tidak memerlukan tenaga yang berlebihan tetapi tetap memberikan aktiviti fizikal. Yang ketiga, meningkatkan keseimbangan dan postur badan. Posisi melempar bola yang betul dapat melatih keseimbangan tubuh. Manfaat mental. Yang pertama, mengasah fokus dan konsentrasi, memerlukan strategi dan ketetapan untuk menang, mendorong pemain memberi tumpuan penuh. Yang kedua, meningkatkan kemahiran membuat keputusan. Pemain perlu merancang dan memilih strategi terbaik semasa melempar bola. Yang ketiga, mengurangkan tekanan dan stres. Aktiviti riadah santai ini membantu merehatkan minda. Kebaikan sosial. Yang pertama, dapat memupuk semangat kerjasama. Permainan boleh dimainkan secara berpasukan, menggalakkan komunikasi dan sokongan antara ahli kumpulan. Yang kedua, dapat mengeratkan hubungan sosial, membuka ruang untuk berinteraksi dengan pelbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga, dapat membentuk nilai positif, iaitu seperti semangat kesukanan, sabar, jujur dan menghormati pihak lawan. Akhir sekali, manfaat pendidikan. Yang pertama, dapat melatih disiplin dan pematuhan peraturan. Setiap perlawanan tertakluk kepada undang-undang permainan yang perlu dipatuhi. Yang kedua, dapat meningkatkan minat terhadap sukan tradisional atau antarabangsa, iaitu petang berasal dari Perancis yang telah diterima sebagai sukan komuniti di banyak negara. Terima kasih daripada grup kami.